Kita-kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai, dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita berita dari Malaysia kini. Rafizi Putih Mata bersama hilang deposit di semua kerusi pilihan raya negeri Johor. Persoalannya, adakah keputusan ini menandakan rakyat masih belum bersedia menerima parti baharu? Mengapa calon yang terdiri daripada profesional dan aktivis masyarakat masih gagal menembusi sokongan pengundi? Dan apakah masa depan Parti Bersama Malaysia selepas mengalami kekalahan yang begitu besar dalam pilihan raya pertamanya? Saudara dan saudari, keputusan pilihan raya negeri Johor kali ini bukan sahaja mencipta kemenangan besar kepada Barisan Nasional, tetapi turut meninggalkan satu pengajaran penting kepada mana-mana parti politik yang mahu memasuki gelanggang demokrasi Malaysia. Parti Bersama Malaysia yang diterajui bekas Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat Datuk Seri Rafizi Ramli tampil dengan keyakinan tinggi sebelum pilihan raya. Parti ini membawa imej baharu, menawarkan calon yang dikatakan terdiri daripada golongan profesional, aktivis masyarakat dan individu yang mempunyai rekod dalam bidang masing-masing. Namun apabila keputusan diumumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, realitinya jauh berbeza daripada jangkaan. Kesemua 15 calon bersama gagal memperoleh sekurang-kurangnya 1/8 daripada jumlah undi yang diperlukan untuk mengekalkan wang deposit. Dalam bahasa mudah, bukan sahaja mereka gagal memenangi kerusi, malah tidak mencapai tahap minimum sokongan yang diperlukan oleh Undang-Undang Pilihan Raya. Ini tentunya menjadi tamparan yang cukup besar. Tetapi persoalan yang lebih penting ialah mengapa perkara ini berlaku. Mari kita lihat dari sudut yang lebih luas. Dalam sistem politik Malaysia, parti baharu sentiasa berdepan cabaran yang amat besar. Pengundi biasanya mempunyai 3 pilihan utama. Pertama, mereka memilih parti yang sudah lama bertapak. Kedua, mereka memilih parti yang mempunyai peluang membentuk kerajaan. Ketiga, mereka memilih calon yang benar-benar dikenali di kawasan masing-masing. Bagi sebuah parti yang baru ditubuhkan, ketiga-tiga perkara ini bukan mudah untuk dicapai dalam masa yang singkat. Walaupun pemimpin parti dikenali di peringkat nasional, namun jenama parti itu sendiri masih belum benar-benar dikenali oleh sebahagian besar pengundi. Ramai penganalisis politik sejak dahulu lagi menyatakan bahawa dalam pilihan raya negeri, faktor jentera akar umbi memainkan peranan yang sangat penting. Kempen media sosial boleh membantu. Ceramah boleh menarik perhatian. Tetapi pada hari pengundian, yang turun mengetuk pintu rumah, membantu pengundi, mengurus pusat daerah mengundi dan memastikan penyokong keluar mengundi ialah jentera parti. Di sinilah kekuatan parti-parti besar sering menjadi kelebihan mereka. Barisan Nasional misalnya mempunyai pengalaman puluhan tahun. Pakatan Harapan juga mempunyai struktur organisasi yang kukuh. Perikatan Nasional mempunyai rangkaian parti komponennya sendiri. Parti Bersama pula baru sahaja memulakan perjalanan politiknya. Justru persoalannya bukan sekadar siapa pemimpinnya. Persoalannya ialah sejauh mana kekuatan organisasinya. Saudara dan saudari, ada juga yang berpendapat bahawa keputusan ini menunjukkan pengaruh peribadi seseorang pemimpin tidak semestinya boleh diterjemahkan kepada undi untuk parti baharu. Nama Rafizi Ramli sememangnya cukup dikenali dalam politik negara. Beliau pernah memainkan pelbagai peranan penting dalam arena politik nasional. Namun dalam demokrasi, populariti individu tidak semestinya membawa kemenangan kepada sebuah parti yang baru dibentuk. Pengundi akan menilai pelbagai perkara. Apakah dasar yang dibawa? Apakah hala tuju parti? Siapa calon di kawasan mereka? Adakah parti itu benar-benar mempunyai peluang untuk mentadbir? Semua persoalan ini mempengaruhi keputusan akhir di peti undi. Kita juga perlu melihat faktor psikologi pengundi.
Dalam pilihan raya yang menyaksikan persaingan sengit antara gabungan besar, ramai pengundi cenderung memilih parti yang mereka anggap benar-benar mempunyai peluang menang. Fenomena ini dikenali oleh sesetengah penganalisis sebagai undi strategik. Pengundi mungkin bersetuju dengan idea sebuah parti kecil. Tetapi apabila tiba hari mengundi, mereka memilih parti yang dianggap lebih berpotensi membentuk kerajaan. Akibatnya parti kecil kehilangan sokongan yang sepatutnya mereka peroleh. Ini bukan berlaku di Johor sahaja. Fenomena seperti ini pernah berlaku dalam banyak pilihan raya di seluruh dunia. Saudara dan saudari, satu lagi perkara yang menarik ialah strategi kempen. Sebelum pilihan raya, parti bersama menampilkan naratif perubahan dan pembaharuan. Mereka menegaskan bahawa calon mereka dipilih melalui proses saringan yang ketat. Mereka juga menampilkan imej profesionalisme. Namun dalam politik, imej sahaja tidak mencukupi. Pengundi mahu melihat hubungan dengan masyarakat. Mereka mahu melihat kehadiran calon sejak sebelum pilihan raya lagi. Mereka mahu mengenali individu yang akan mewakili mereka. Hubungan jangka panjang sering menjadi faktor yang sukar digantikan. Ada calon yang telah bertahun-tahun turun padang. Ada yang aktif dalam persatuan penduduk. Ada yang membantu masyarakat tanpa musim pilihan raya. Semua ini membina kepercayaan. Kepercayaan itulah yang akhirnya diterjemahkan kepada undi. Keputusan kali ini juga menunjukkan bahawa membina sebuah parti politik memerlukan masa. Parti besar yang ada hari ini juga pernah bermula dari bawah. Mereka membina organisasi sedikit demi sedikit. Mereka menghadapi kekalahan sebelum menikmati kemenangan. Oleh itu, walaupun keputusan kali ini amat mengecewakan bagi parti bersama, ia tidak semestinya bermaksud perjalanan politik mereka sudah berakhir. Sebaliknya ia mungkin menjadi titik muhasabah. Apakah strategi yang perlu diperbaiki? Adakah pendekatan kepada rakyat perlu diubah? Adakah fokus perlu diberikan kepada beberapa kawasan sahaja berbanding bertanding di banyak kerusi? Semua ini memerlukan penelitian. Bagi Barisan Nasional pula, kemenangan 48 daripada 56 kerusi memberikan mandat yang sangat besar untuk mentadbir Johor. Namun kemenangan besar juga datang bersama tanggungjawab yang besar. Rakyat tentunya akan menilai sejauh mana janji pilihan raya dapat dilaksanakan. Pakatan Harapan pula berjaya memenangi 8 kerusi dan kekal sebagai pembangkang utama di Dewan Undangan Negeri. Manakala Perikatan Nasional, Bersama, Muda, Parti Sosialis Malaysia, Parti Orang Asli Malaysia dan Calon Bebas tidak berjaya memenangi sebarang kerusi. Ini menunjukkan lanskap politik Johor kali ini masih banyak dikuasai oleh parti-parti utama. Saudara dan saudari, dalam demokrasi, kalah dan menang adalah perkara biasa. Yang lebih penting ialah bagaimana sesebuah parti bertindak balas terhadap keputusan tersebut. Adakah mereka menyalahkan pengundi? Adakah mereka menyalahkan sistem? Atau mereka memilih untuk menilai kelemahan sendiri dan kembali dengan strategi yang lebih baik? Sejarah politik menunjukkan banyak parti pernah mengalami kekalahan besar sebelum bangkit semula. Ada juga yang gagal bangkit dan akhirnya hilang daripada lanskap politik. Masa depan parti bersama akan banyak bergantung kepada keputusan yang mereka ambil selepas ini. Adakah mereka akan memperkukuhkan organisasi akar umbi? Adakah mereka akan memberi tumpuan kepada pembangunan parti dalam jangka panjang? Atau adakah mereka akan menukar pendekatan politik mereka? Semua itu hanya akan terjawab dengan peredaran masa. Bagi rakyat pula, pilihan raya sudah selesai. Kini tumpuan seharusnya beralih kepada prestasi kerajaan yang dipilih dan peranan pembangkang dalam memastikan proses semak dan imbang terus berjalan dengan baik. Demokrasi bukan sekadar tentang menang atau kalah. Demokrasi ialah memastikan setiap undi dihormati,
setiap suara didengar dan setiap kerajaan dipertanggungjawabkan terhadap rakyat. Itu dia ulasan dari Kita-Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai, dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.